Sedapnya. Atallah sayang ni. Siapa pula lah kau time-time ni? Kau tengah-tengah sini je. Hello. Asal? Macam daun orang tengah nak berasmara dana ni. Hello, kau tak ingat ke tadi hari ni hari apa? Tadi apa yang aku tahu hari ni, aku nak buang biaya aku yang dah lama tertunggak. Otak kau. Megat keluar hari ni lah. Kau tak tahu ke? Kau tak save yang ada date. Alamak. Alah, aku lupa lah. Aduh. Aku ni pergi sana ni. Dah, jumpa sana lah. Okey. Sekejap lagi aku datang Oi. Adinda aku sayang. Abang terpaksa gerak dululah. Maknanya kita terpaksa postpone. Apa ni kita nak buang air tu kan. Terpaksa postpone lah. Alah, sebab abang punya kepala lain dah keluar. Lain kali kita buang Janji. Kalau ikutkan abang, sekarang ke abang nak buang lah. Okey, abang gerak tu Jangan curang-curang tau. I love you too. Apa hal? Hello? Megat check out hari ni doh. Aku ni pergi sana ni. Cepat jumpa sana tempat biasa. Okey, tunggu sana. Ira. Megat check out lah hari ni. Okey. Jumpa sana lah semua. Datang sekarang. Sialah kau ni lawak sel. Facebook friend aku. Let's go. Yeah. Muka tak siap, tak dapat. Macam mana nak jumpa? Tengok pun nak ketawa. Lupa satu hal, rega 6. Sumpah duk macam sial. Duduk je kat rumah. Berangan sampai depan aku. Bawa busuk, rezana pun tak boleh nak kawal. So duduk diam, budak-budak macam lu. Better lu caw, retire sekarang. You better to know, aku tak pernah fall down. Kau ni dai, jawab tak pandai. Santai. Nasib aku lah. Alah, kau cakap orang kau tu. Mana rambut merah kau dulu? Rambut pendek ni tak dapat teko lah. Kat dalam dia orang masak Ajinomoto lebih Nampak? Alah, berada kita baru keluar kot. Macam ada orang kacau kau ke? Bagi tahu akulah. Kamu lah, ni megak kau. Kat dalam siapa berani kacau aku godok semua. Kau tu aku tengok lain macam je. Asal aku? Come on lah. Aku baru keluar dari gym kot. Setakat batu 50 kilo. Relax lah. Aku angkat 50 kilo aku angkat boleh jari je. Ni gym macam ni. Faham? Ni macam makan batu. Yang aku suka. Kau bang. Kau ada duit tak? Jom kita pergi salon ke. Buat apa? Kau tengoklah muka kau bang. Dah macam apa dah muka kau ni? Muka berbintak-bintak tu. Mengarut. Buat orang sebut mengarut. Kau dah lama kan duduk dalam kan? Kau mesti dah lama tak buang air. Betul tak? Ikut aku. Kita pergi cari awet Vietnam ke janda. Otak kau ni tak habis dengan perempuan kau tu. Aku nak tolong kau. Mana pelacur kau angkut semua? Kau ni kan tak habis ya? Berada terus. Kenapa? Hello? Ada bros? Ada layan kita?
Nak jumpa? Okey, boleh. Tak apa. Gua bagi tahu dia. Okey. Baik. Macam mana? Brother Bruce nak jumpa. Nak jumpa? Jom. 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 Hello bro. Semua dah sampai. Ada Bruce. You punya sinyal sudah keluar, ha? Bruce. Bro. Eish. Punya sinyal sudah keluar. Macam lu kat dalam, okey ke? Macam ni lah. Lu nak rasa ke apa? Oi, Sarah lah. KL banyak sini yang tak ada. Kau punya bisnes pun sangat suka. Adik-adik aku ada. Ha? Bukan. Dia macam ni. Darah sama merah. Hati lain-lain lah. Ni apa bikin? Duduk. Duduk. Alah bro. Ha? Kau tengok sekarang ni. Ha? Adik-adik aku depan kau. 5 layan dah bersatu. Aku boleh ram bisnes kau. Ha? Sekarang ni, gua panggil lu orang. Sebab gua ada job. Besar. Job juga. Duit jangan lupa. Ish. Betul apa? Ini job diorang jaga anak VVIP. VIP. Dah tentu banyak musuh. Ini job sangat besar. Bayaran dia pun lumayan. Lu orang jangan risau. Berapa Mr. Bruce nak bayar hukuman ni? Apa pun risiko, kita orang sanggup hadap. Yang penting bayaran. Oh, asal duit tak tahan. Sekarang ni, kita orang bagi RM100,000 untuk 1 minggu. Satu kepala RM20,000. Ngam, tak ngam? Okey, ngam. Alright, John. Di dalam ada deposit. Selesai kerja, kau settle semua. Okay? Okey. So, kita orang gerak dulu. Nanti dulu. Nanti gua akan WhatsApp lu orang dia punya details. Kat situ ada dia punya tempat, apa semua. Lu pergi cari itu perempuan. Okey. Kau WhatsApp DE lah. Baik. No problem. Okey. Baca lu. Jawab.
Okay, bro. Terima kasih belanja. Oh, sedap rasanya. Oh, kau ni tak bergulung. Dia ni buaya kau tahu. Tak habis-habis kau dengan perempuan. Kat luar dia macam-macam dengan Dia memang macam ni. Adik aku pun nak lah. Jom. Brother Bruce kau. Hello my brother. Ha? Kena colek. Hello, brother Bruce? Tak. Fahal. Budak yang dia suruh kita jaga tu dah kena colek. Kena colek? Ya, budak perempuan tu kena colek. Awal-awal dah buat hal lah. Sekarang ni macam ni. Kita pecah, cari sampai dapat. Faham tak? Jom lah. Jom. Brother Bruce yang bagi deposit tu macam mana? Nak cari orang hilang bukan senang tu. Takkan kau carilah. Ya. Aku tak kira, aku nak juga. Aku cari sampai jumpa. Kau cari sampai jumpa. Macam mana? Kejap. Jumpa tak? Jumpa tak? Aku baru nak tanya korang. Jumpa ke tak? Tak jumpa dah tanya abang ni. Tak jumpa. Macam mana? Jumpa? Tak jumpa lagi, Amgat. Takkan kau tak tahu siapa buat benda ni? Tapi aku rasa aku tahu siapa punya angkara ni. Siapa? Ken. Ken? Main gila dengan Himalayan? Esok kita rembat dia. Okey, beres. Okay. Aku nak budak tu balik. Budak mana? Kat mana? Budak tu kau dah rembat. Sekarang ni kau tanya lagi. Aku tak tahu. Kau nak, kau carilah sendiri. Stuck in the game, semua benda tak boleh like. Engkau aku stay, barang baik meh. Semua tak cucuk play. Bitches I hate, don't you hesitate. We don't hate, just to say. We don't hate, just okay. We don't hate, just to say. We don't play, just okay. Dan masalah tak ada hal, dah lama mula sial, cuma tutup. Tak ada kau banyak sampai ratu ni. Tolong! Kau boleh diam tak? Bang, abang tinggal sangat macam takut lah bang. Aduh, bising lah. Jangan jadi lelaki serius. Mampus kau! Mampus! Mampus kau! Mampus! Ini cepat kau! Ratu! 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 Kau main kena dengan aku, kan?
Satu. Ada lagi seorang lah. Jangan risau. Tak apa, boleh cerita. Jangan risau semua Sialah kau ni buat lawak sel. Semua keren aku. Kaskos. Yeah. Muka tak siap, tak dapat. Macam mana nak jumpa? Tengok pun nak ketawa. Rupa satu hal, rap jahanam. Sumpah duk macam sial. Duduk je kat rumah. Berangan sampah depan aku. Bau busuk, rencana pun tak boleh nak kawal. So duduk diam, budak-budak macam lu. Better lu caw and retire sekarang. You better to know, aku tak pernah fall down. Will ever the go gerakan in soccer with the leg on my own. I act with the flow in this to be a clone. You borrow my style and can pay off the loan. Kalau aku dari bawah tanah untuk poker korang punya dome. Siapa yang ingkar mula nak mencabar. Konon dari panah ayam bakar. Nak aku turun better korang bayar. Sebab bila aku show tak mudah hamba. Bila aku nak spek tapi jalan masih nak flag. Passing bola aku zigzag. So duduk diam, budak-budak macam lu. Better lu caw and retire sekarang.